Okey, bagaimana kita nak menggerakkan gambar yang tak bergerak, atau kita nak animate gambar, gunakanlah apa tu, AI tools ni. Percuma je sign up. Sebab tu saya minta semua orang kena ada Gmail account. Senang kita nak sign up, nak daftar buka account kan. So pergi ke Pixverse. Okey. Pixverse. Okey. Lepas tu klik try, sign in guna Google, Gmail, dan nampak ni kita boleh buat gambar kereta yang tak bergerak tadi. Kita suruh kereta tu bergerak. Type situ running the car. Lepas tu kita klik create dan inilah hasilnya. Gambar yang tak bergerak tadi sedang bergerak. Senang kan? Mesti kena cuba. Jadi kena klik yang practice tu. Okay, AI practice. Okay, selamat mencuba dan have fun.